Okay guys, so hari ni kita akan jumpa Frustrated untuk kita bagi dia hadiah birthday dia yang dah lama sidai sebab dia tak nak jumpa aku. Okay, so hari ni baru dia ada kesempatan lah kononnya kan. Dah nak puasa ni, esok puasa. Hari ni last day sempat jumpa lah. Kita akan swap hadiah. Dia akan bagi hadiah kat aku akan bagi kat dia. Okay, lepas tu kita akan jumpa seller kamera sebab aku nak beli kamera untuk company aku. Yes, let's go. When I get to heaven, please let me bring my man. Dah hijau. Kau lepas park kereta biar aku dah kunci. Thank you. Rumah. Okay, so aku gerak dulu daripada tempat kita orang beratur tu untuk jumpa seller tu. So aku suruh dia kita orang jumpa dekat apa ni? Dekat Empire lah. Let's go. Okay guys, saya dah beli. Oh my god, I finally buy my DJI Osmo Pocket 3 guys. Seller bagi ni weh. So, sikit je lagi. Kau pergi rekod sebab aku kena jaga. Okay, so sekarang kita dah ready guys. Tak tahu siapa. Sudah teman saya baik guys. Rempit. Apa benda ni yang takut-takut benda bulat-bulat tu? Trypophobia. Naiklah kau ni. Yes. Okay, kau start. Aku cepat-cepat naik. Kita balik hijau. So guys, fast bagi aku Motigo guys. Walaupun dah berapa bulan rupiah tu. Okay, so sekarang aku dengan Faz akan unbox hadiah yang kita orang dah beli. Terus ada Untuk birthday. nice dia dulu hitam. Tu? Yang ni? Ikut lah apa gantilah kalau ni dah salah-salah. Gantilah. Okay. Thank you Faz for the Motigo. Finally aku ada Motigo sendiri guys. Okay, so sekarang kita tengah check balik apa yang perlu check lah sebelum kita unboxing properly dekat rumah. Okay, sekarang kita hantar Faz balik guys. Bye Faz, hati-hati balik. So kita nak balik naik MRT balik. And
Dan kita kena charge lah MRT tadi and balik. So yeah. Okay guys, so telah habis perjuangan saya punya vlog hari ni. Kita akan sambung di rumah. Mungkin akan sambung esok kot. Sebabnya SD card tak sampai lagi. Aku nak unboxing betul-betul esok kot. Maknanya saya tak sempat. Selamat berpuasa guys. 3 days later. Okay, so sekarang kita nak balik. Bye guys, kita nak balik dah. Bye. Bye guys. Gelap siap. Okay, sekarang saya bergegar. Guys, jom. Saya nak buat tour kereta saya. Jom. Okey, jom kita bawa sampah dulu. Bawa sampah dulu. Cepat, saya nak buat tour kereta saya. Cepat. Okay. Lampu ni saya beli dekat Shopee je. Harga dia RM500 something. Buka. Halo. Ini adalah kereta saya. Bising tak ya? Ini adalah kereta saya. So, kereta saya. Setiap minggu saya akan basuh. Sebab apa? Saya adalah saya ada COD. So, saya nak kena foto-foto saya dalam ni. Okey. Pergi tour dekat kereta sebelah pula. Kereta kedua. Biasa je guys. Jangan tak nampak je. Nampak kot. Itu dia guys. Yes. Lampu mahal. My God, buat notifikasinya. Bye guys, bye. Jumpa lagi besok. Besok kita orang akan pergi ke Okay, bye. Okay. Susah kak? Okay. Movement dia lambat lah. Aku dah bersafety kot tadi. Suara ni. Ni aku sendiri je. Tak. Dia pakai mic without DJI mic to transmitter blah blah blah. I'm currently in front of my house. House right there. Let's flip the camera and see. Moga tak ada biawak. Aku malah nak layan biawak kalau ada. Nampak aku zoom. Aku jalan-jalan. Real zoom. Adakah dia stable? Ini macam house tua dah ni. Boleh lah lang-langin. Apa tu buat house tua tu? Kebun kita orang. Aku pun dah tanam macam aku. Okay, ni bilik aku. Ni rumah jiran aku. Nanti kita visit here. Tu rumah jiran aku, Makcik Lita. She was so nice to us. I'm agak record. Okay. So di situ ni kena start kerja aku. Okay kot. I'm back. Aku lupa nak buat product showcase punya fokus. Never mind. Apa pun itu saja kot. Selamat berpuasa guys. Bye.